kita dah tengok satu bentuk ajaran sesat daripada orang jahil yang dia tak pandai agama tapi cakap agama ada pengikut dan sebagainya. Dan kita tengok juga ada ajaran sesat yang ada ulama'nya, yang mungkin hafal Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ada satu lagi bentuk yang difatwakan sesat adalah ajaran yang dimasukkan daripada luar. Contoh yang kita selalu dengar liberal, sekular dan sebagainya. Itu macam mana pula, Doktor? Jadi itu yang kita kategorikan sebagai indoktrinasi ataupun indoktrin, kan? Doktrin ataupun kita katakan ianya lebih kepada ideologi. Dia bukan agama tetapi dia lebih umum daripada agama. Kan, dia dalam kehidupan, dia dalam cara berfikir, itu dalam berpolitik. Lagi mudah meresap masuk. Itu lebih sebab mudah. Dia tak mengubah agama. Dia tak mengubah agama. Sebab itu boleh kita bahagikan. Contohnya ajaran sesat ini kita sebutkan dia sebagai ahlinya itu sebagai ahli bid'ah. Okey. Ataupun ahli ta'til. Contohnya Mu'tazilah dia mencacatkan, mengendalakan sifat-sifat Allah, disebutkan sebagai ahli ta'til. Tetapi Imam Al-Ghazali apabila berdepan dengan golongan-golongan ideologi ini, beliau juga mempunyai pelabelan tertentu, iaitu beliau sebutkan sebagai ahli zindiq, Zanadiqah. Zanadiqah ini, katanya Imam Al-Ghazali, adalah mereka yang mungkin datang dalam bentuk agama. Zindiq ni kira Muslim ke tak? Dia termasuk daripada golongan yang fasiknya itu boleh membawa kepada kemudaratan kufur. Kan, maksudnya boleh menghancurkan Islam. Maksudnya dekat kepada kekafiran. Auzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana liberalisme ataupun liberal ataupun sekular ni, dia tidak ada pakaian yang khusus. Dia mungkin seorang agama. Kan, dia bercakap tentang agama. Kan, dia bercakap tentang ekonomi, dia bercakap tentang kehidupan, dia bercakap tentang motivasi dan sebagainya, tetapi dia menyelitkan perkara-perkara yang membuat manusia itu terlepas daripada aturan agama. Kan, contoh kalau di barat ada istilah Muslim liberal. Kan, kemudian ada sekularisme yang bersifatnya agama. Mungkin mereka memberikan gambaran-gambaran yang baik. Agama ni terlalu suci, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam politik. Agama ini terlalu suci, tidak boleh dimasukkan ke dalam ekonomi. Mungkin itu adalah gambaran yang awal itu, mungkin itu adalah iklan-iklannya lah. Tapi ketika mana manusia yang beragama Islam ini terpedaya dengan iklan-iklan tersebut, maka mereka lah yang menjadi pendukungnya yang besar. Sebab tu dalam sebuah negara yang kita katakan Islam, boleh dihancurkan bukan dengan ajaran sesat, tapi dengan ideologi-ideologi ini. Kan, masuk dalam universiti, masuk dalam sekolah, masuk di mana-mana saja. Sebab itu di negara kita contohnya, kita dapati bahawasanya ajaran sesat itu memang kuat dibanteras. Kan, kuat dibanteras. Tetapi pemikiran-pemikiran liberal ataupun pemikiran sekular ini terlucut dan terlepas. Sebab tu kalau saya daripada bidang akademik, kita tahu kan ada pelopor-pelopor daripada barat datang ke universiti, dan kita tahu latar belakang mereka. Tapi disambut sebagai ilmuwan. Kerana dijemput sebagai ahli akademik. Kan, dijemput sebagai ahli akademik. Maka apabila mereka duduk di pentas, mereka mungkin tidak akan menyatakan tentang kesalahan agama dan sebagainya, tapi memberikan ruang untuk berfikir. Dan berfikirnya adalah cara liberal. Kan, mungkin tak dapat tangkap oleh masyarakat awam, oleh pelajar-pelajar, tetapi kita yang ada latar pendidikan, kefahaman tentang pemahaman di bawah itu, maka kita dah boleh hukum ataupun dah boleh faham ini dia adalah pemikiran yang membawa kepada kerosakan.